kan, macam Ustaz Izzuan mungkin tak pakai tudung kan. Betul, betul. Ah, ah, kan. Nah, so saya faham tengah-tengah malam pula kan, tengah cuti. So kita fahamlah privacy masing-masing. Tapi saya sangat hargai setiap orang yang datang pada malam ni. Walaupun hakikatnya kalau anda faham, asalnya kerjasama pihak kami dan pihak Diginomed ni sebenarnya kami serve you punya founder. Kita serve you punya you punya director. Tapi untuk pengetahuan semua, lama kelamaan fulfillment dia berbentuk lain. Yang mana hari ini, untuk pengetahuan semua ya, KAB Gold sebenarnya lantik kami sebagai advisor. Advisor kepada apa-apa yang berbentuk EP. So, selepas ini pun, kami bukan berada di dalam training, line training sahaja. InsyaAllah, kami juga akan bantu support RE level-level RE lah kita akan support dalam sudut ada permintaan RE untuk kita groundwork, kami tim The Geomet seluruhnya akan groundwork. So selepas ni KLB Gold akan aktifkan satu bentuk support iaitu groundwork. Kita dah nak pergi besar ni sebenarnya. Kita dah nak pergi laju. Jadi kita percaya groundwork adalah salah satu gerak kerja yang memberi impact selain daripada training. Jadi kita kena aktifkan. So mula-mula kita minta HQ buat. Cuma HQ tak ada orang yang capable selain Tuan Irfan. Jadi bergabungnya tim training dan tim Tuan Irfan ni, kita jadi sekarang ni kami di department training dalam KAB Gold. Jadi kita sama-sama support RE dan seterusnya RE kepada tim dia untuk sama-sama kita buat groundwork. Apa yang berlaku dekat Madam Imang punya tim, ini Ustaz punya case study dan saya sendiri pun meneliti. Dia impact sangat bila kita berjaya buat gathering, bila makan mi bandung sama-sama kan. Dan hujungnya waktu tu perkongsian tu lebih impact berbanding kalau kita terlampau formal. Tapi bukan nak menafikan formality tu. Tapi ada masa yang groundwork ni memberi impact yang berbeza. Jadi, selain daripada training bawa the ideology, kena juga ada pergerakan personalized yang berbentuk tak formal, the ring. Supaya apa saja yang kita sampaikan dalam training, dia akan jadi satu pasakan, satu gerak kerja groundwork yang bawa ideologi yang sama. Barulah orang akan pegang kuat-kuat. Barulah orang nampak direction. Barulah ramai orang feel. Okay. Jadi itulah saya just nak bagi tahu dia punya orang kata apa mukadimahnya. Dan hari ni bila saya willing nak bantu mana-mana TIC buat meeting dan saya dah mula melihat yang KAB Gold perlu buat perlu disupport dalam bentuk-bentuk meeting begini. Jadi saya tak kisah untuk dijemput, cuma anda kena faham saya akan duduk dekat banyak meeting-meeting yang orang kata level-level atas lah. Tapi saya akan support pada meeting-meeting yang berbentuk leader minta. Tapi saya akan ada banyak meeting dengan orang kata pihak atasan. Macam hari Khamis lepas sebenarnya dalam satu minggu ke sebulan ni, kita banyak meeting dengan Ustaz, dengan meeting dengan Tuan Azrul, dengan meeting Tuan Irfan sebenarnya. Cuma kita tak expose je. So ada banyak benda yang kita akan plan. Jadi that is why saya rasa sayang kalau mana-mana leader yang tak ambil tahu dan shock sendiri dalam dia punya gerak kerja sahaja. Sebab tu, kita bagi formula. Schooling is on selalunya is better than gerak kerja lain. Okay. So, Alhamdulillah semua ada kan. So, terima kasih ada Madam Imang, ada Cikgu Azian, ada ada Ustaz Izzuan dan semuanya lah. Okay. So, tadi MK ada cakap meeting ni di-initiate suruh kita jelas balik kenapa grup TIC ni wujud. Dan kenapa ada orang yang hari ni bila masuk dia tak bagi support. Sedangkan masing-masing ada kepakaran. Jadi, kita kena faham macam ni. Adakah salah mereka? Sebenarnya bukan salah mereka. Kita pun kadang-kadang bila dijemput dalam mana-mana grup untuk commit, tapi kita tak jelas, kita tak faham kenapa, kita akan jadikan benda tu adalah last priority. Itu normal. Jadi, kenapa kebanyakan orang dalam PIC training ni dia nampak ini adalah last priority? Agak-agak sekarang ni dia orang buat apa? Dia orang dengan family dia orang, mungkin dia orang buat benda lain ataupun dia orang masih buat kerja KAB Gold tapi bukan datang meeting. Jadi nak bagi tahu apa? Sekarang ni benda ni bukan priority diorang. Kenapa mereka tak lihat benda ni priority? Senang je. Sebab mereka tak faham kenapa benda ni relate dengan mereka. Itu je. So macam mana nak pastikan mereka faham?
semestinya kita kena faham dulu. Idea ni pernah je kita jual dulu, cuma mungkin tak adanya onboarding ataupun ada lack of communication sikit, jadi dia sedikit lemah. Sebab tu saya willing je nak bantu. Jadi sekarang ni kita nak buka balik kenapa kita buat apa yang kita buat. Alright? So, saya nak tanya, ready ke? Ready ke ready? Alright? Ready. Ready Okay. So, sebagai seorang pemimpin, ingat, tim kita tak pernah salah. Apa-apa yang berlaku, kita anggap saja ini semua kelemahan kita. Kalau kita tuding jari, sebenarnya kita akan penat, exhausted, kita akan kecewa, kita akan marah. Tapi bila kita nampak apa yang perlu kita tambah baik, sebenarnya kita sentiasa akan improve. Dan sememangnya kita sedang dalam proses improve lah ni. Kan? Jadi sebenarnya kita tak ramai je orang hebat kan, tapi bila dia masuk je mana-mana grup dia tak bergerak. Kenapa saya cakap benda ni, sebab benda ni relate dengan saya. Saya pernah dikecam, pernah dicop sebagai person in silo, orang yang bekerja seorang-seorang, memang tak nak dengan team. Saya banyak je orang masuk yang grup-grup ni kan, dululah ada Empire dulu kan, tapi saya ni tak perform. Sebab tu bila saya letakkan diri saya kat tempat leader, saya juga letakkan diri saya sebagai follower. So apa yang sebenarnya follower perlu? Diorang ni leader dekat empire diorang, tapi dekat dalam group ni diorang follow. Sebab apa? Sebenarnya senang je. Saya pun pernah berada kat situ. Saya tak perform sebab saya tak nampak kenapa aku perlu perform. Saya tak nampak apa relate dia dengan perjalanan aku. Aku tak nampak macam mana dia akan membantu aku naikkan kerjaya. Macam mana dia boleh naikkan potensi aku ke tahap seterusnya. Dia tak nampak begitu. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang mereka jadikan ini second priority. Kan? So saya tengok je dalam grup tu dia jawab, nantilah saya ada benda lain, ada benda lain. Kadang-kadang kita akan rasa marah. Kurang ajar kan. Dia orang tak utamakan kita, dia tak utamakan syarikat, dia tak utamakan coach. Saya faham je benda tu. Jadi, sebab itu hari ni siapa yang datang, sekarang ni misi kita lah untuk bagi faham untuk mereka, okay? Mungkin anda dah record kan? Kalau dah record, Alhamdulillah. Jadi, jom kita menyelusuri balik. Saya sediakan slide untuk kita menyelusuri balik supaya kita faham the idea kenapa kita buat apa yang kita buat dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya share. Okay, nampak kenapa kita di sini? Kalau tengok, nampak tak? Kalau nampak, cuba komen nampak. Ke dia belum lagi? Belum lagi. Belum lagi. Kalau tengok apa-apa saja perkongsian saya memang tak lari daripada formula yang saya selalu share. Formula dia tetap KICK. Kenapa? Oh, kenapa kita di sini? Nampak tak? Okay. Okay. So, formula dia tetap sama. KICK. Saya nak you all faham the formula sampai you nampak setiap serba-serbi pergerakan kita guna formula yang sama. Saya tak nak tukar-tukar formula supaya anda tak faham, nanti anda tak boleh apply dan tak boleh tiru. Jadi formula dia KICK lah. Jadi siapa-siapa yang datang hari ni, kita tanya balik, kenapa kita datang meeting hari ni? Okay, so saya jelas, saya yakin dan pasti hujungnya kita datang meeting hari ni adalah untuk kita nak berkembang dengan KAB Gold. Saya percaya kita semua nak berkembang dengan KAB Gold. Cuma hari sebelum ni kita nampak EPLM sebagai dia punya platform, blueprint sebagai dia punya alat. Tapi adakah cukup? Sebenarnya tak cukup. Nanti kita explain. Sebab tu meeting hari ni ada benda yang lagi penting selepas kepada episod itu. Okay, nak berkembang dengan KAB Gold. Saya yakin semua nak berkembang KAB Gold. Tapi kalaulah hari ni kita datang meeting, apa yang kita buat sekarang? Agak-agak. Kita akan buka booth. Kita akan jumpa orang. Ataupun kita tak buat pun kerja-kerja KAB Gold. Adakah salah buka booth? Adakah salah jumpa orang untuk prospecting? Tak salah. Tapi apa saja yang kita buat itu, kalau kita tak faham the idea meeting malam ni, sebenarnya apa yang kita buat tu adalah kita bekerja sendiri. Ujungnya, dia akan dapat income satu mungkin, dapat klien dapat ukhuwah dapat, penat pun dapat. Tapi sebenarnya, kita kalau boleh, kita nak apa saja yang kita bina ni, dia masuk dalam kategori businessman. Yang mana kita boleh bina masa depan kita
kelapangan kewangan kita masa akan datang dengan wujudnya sistem, dengan wujudnya support yang ujungnya semua apa yang kita bina hari ni dia boleh bergerak sendiri. Itu matlamat dia. Tapi kalau kita datang meeting malam ni, sebenarnya ujungnya kita akan buat apa yang majoriti orang KAB Gold buat. Dia buat sama dia dapat atau dia dapat penat. Itu je. Jadi kita tak nak terus macam tu. Jadi kita nak dapat satu kepastian yang apa saja yang kita buat ni ada plan. So nak berkembang dengan KAB Gold adalah satu sebab kenapa kita berada dekat sini. Kat luar tu kalau tanya kenapa kau buka booth, kenapa kau buka buat ni tak untuk meeting. Jawapan dia tetap dia nak berkembang. Cuba tanya dia, apa justifikasi dia? Apa plan dia untuk berkembang? Kalau dia buat macam tu saja. Dia orang sendiri pun tak boleh jawab. Macam mana nak berkembang dia orang akan cakap buat. Kalau ada orang adalah. Tak ada kesinambungan juga. Jadi kesinambungan tu sebenarnya dijelaskan dalam meeting-meeting begini. Sebab itulah kena datang. Seterusnya, of course hari ni kita datang, meeting hari ni nak jadi leader yang ada authority. Apa maksud authority? Sebelum ni, kalau tak datang meeting macam ni pun, tak jelas dengan TIC training pun, hari ni kita jadi je leader. Kita bercakap je depan tim kita. Tapi, takkan selama-lamanya nak bercakap depan tim. Kan? Bila masa kita nak grow-nya kalau cakap depan tim? Ingat, tim juga, kalau dia nampak dalam jangka masa yang panjang, kita bercakap dengan pihak mereka saja, lama-lama, kita punya authority pun hilang. Tim akan nampak, kita makin basi. Pernah nampak tak begitu? Kenapa aku cakap makin lama tim makin tak dengar? Sebab dia tak nampak kita sebagai leader yang ada authority, leader yang berkembang. Macam nak jadi leader yang berkembang? Dia nak tengok kita bercakap dengan dia orang. Satu, itu of course. Dia nak juga kita duduk bercakap dalam pentas-pentas yang prestige. Dia juga nak tengok kita ada bercakap dalam event-event penting. Dia juga nak tengok kita sampai jadi speaker yang dapat special line up daripada syarikat. Jadi benda-benda ni lah authority. Kalaulah selama ni kita duduk je tak masuk meeting macam ni, kita pun tak nampak jalan. So, ujungnya bercakap dengan tim je lah. Percayalah, cakap dengan tim bukan tak bagus, tapi satu masa nanti tim juga akan palau kita. Sebab nampak tak ada progress. Okay? Lagi apa? Kita nak bina credibility di mata tim dan KAB Gold. So, mungkin hari ni, mungkin ada orang yang melihat, tak pentinglah masuk meeting, kan? Baik aku serve tim. Kenapa? Dia nampak credibility dia di mata tim dia. Tapi ingat, sama gak macam authority tadi. Satu masa nanti credibility tu akan hilang bila orang nampak leader dia tak ada progress. Jadi, credibility ni sebenarnya bila kita nampakkan kita ni duduk dalam banyak program-program yang first class, program-program yang special, yang orang lain tak masuk, dia masuk. Okay. So begitu juga bila kita faham the idea syarikat, kita tahu apa yang syarikat nak buat. Of course tentu-tentu kita adalah orang yang orang kata first person yang dapat banyak ada idea kan, banyak idea daripada pihak atasan. Itu automatik dia meningkatkan credibility. Jadi ini adalah ramai orang nak, tapi ramai orang tak justify mana sepatutnya dia berada sekarang. Sebab itu tahniah pada orang yang masuk meeting hari ni. Sebab anda sebenarnya buat benda yang betul. Kalau betul nak berkembang, nak jadi leader authority, nak bina credibility, inilah tempat dia pada malam ni. Sebab itu, orang yang berjaya adalah orang yang minority. Kalau tengok kiri kanan depan belakang kita hari ni pun tak ramai. Minority je yang terbuka hati dia. Bukan kerana yang lain tak bagus, tapi mungkin Allah bagi tanggungjawab kat kita, ya. Alright. So, itu adalah kenapa kita dekat sini. Tapi, itu dia. Kita nak capai semua tu. Tapi cabaran dia apa? Yang ini dia. Cabaran dia tak jelas pergerakan TIC training. Kita nak dapat authority, kita tahu kita nak berkembangkan KAB Gold, kita tahu kita nak bina credibility. Tapi, apa kena mengena dengan TIC training dia macam tu. Tak nampak lah TIC training membantu. Setahu aku, untuk aku nak bina credibility, aku kena ada result. Aku kena terus buat. Aku tak boleh sibukkan diri aku pada benda yang tak masuk income. Dia fikir macam tu. Sebab itulah, kan? Sebab itulah kebanyakan kita tak jelas dengan pergerakan TIC training. Ini yang menyebabkan ramai stuck. So, sebenarnya bila diorang terus fikir macam tu, diorang sendiri pun akan penat dan stuck. Kenapa? Saya berpengalaman benda ni. Jadi dulu 12 tahun, 7 tahun pertama kan. Kenapa first dulu saya nak capai sangat lambat? Sebab tak ada sistem. Saya degil, saya tak nak follow sistem. Sehinggalah saya korbankan, saya rendahkan ego saya, follow sistem. Barulah capai selepas 2-3 bulan. Follow sistem. Okay? Sebab sistem dia akan bagi kita first, selain daripada result, selain daripada skill,
sistem juga akan naikkan value kita, credibility dan branding kita. Itu dia. Jadi tak jelas pergerakan TIC salah satu sebab kan kenapa kita buntu apa yang kita nak capai. Tapi apa seterusnya? Tak faham kesinambungan EPLM dengan kerjaya. Dia pergi EPLM. Tapi dia tak tahu selepas EPLM tu macam mana EPLM boleh bantu dia untuk naik. Ini yang ramai orang buntu kan. So sebenarnya kita tak nak cipta EPLM ni sekadar habis training bye-bye, buatlah sendiri. Tak nak. Kalau ada pilihan pun nak buat sendiri silakan, tak ada masalah pun. Tapi kita tetap sediakan platform. Kalau dia follow, dia taat, dia berkarya, sebenarnya dia ada peluang. Bukan sekadar jadi hero di kampung dia, dia juga hero juga di peringkat kebangsaan. KAB Gold lah macam tu. Seterusnya, tak tahu peranan dalam TIC training. Mungkin juga dia nak capai semua benda tu, tapi dia tak tahu apa peranan dalam TIC training. Jadi ini semua belenggu-belenggu yang menyebabkan dia orang stuck. Okay, jadi akibatnya, inilah akibat dia. Akibat dia, yang pertama, ini dia. Dia tak tahu nak urus priority. Ini yang belenggu ramai daripada kita. Dia nak capai macam-macam. Lepas tu dia tahu. Tapi dia orang ada masalah-masalah tadi. Dan hujung akibat dia tak tahu nak urus priority. Itu yang menyebabkan ada segelintir daripada leader kita hari ni, dia tak berada dengan kita. Yang ada gerak kerja, contoh macam Tuan Afian buat training, kita kena faham itu memang priority yang penting juga. Dan dia pun ada minta recording. So kita boleh pertimbangkan benda tu. Itu baguslah. Sebab dia antara orang yang nampak berusaha juga. Tapi selain daripada tu, kita tak faham Wallahualam kan. So itu kegagalan mereka untuk urus priority. Seterusnya, tak bersemangat untuk komit dalam TIC. So akibatnya tu yang tak bersemangat untuk komit dalam TIC. Dan hujungnya tiada kesinambungan progres dalam EPLM. Jadi ini juga antara sebab kenapa ini akibat bila semua belenggu tadi tak diselesaikan, dia akan nampak EPLM, habis EPLM dia tak nampak apa kesinambungan dia untuk dia pastikan dia membina kejayaan empire dia sendiri. Dan hujungnya satu lagi, susahlah nak berjaya dalam KAB Gold. Alright. So ini adalah cabaran yang saya boleh justify daripada apa-apa masalah semasa kebanyakan kita. So jelas setakat ni baru kita nak come out dengan solusi. Kalau jelas cuba komen jelas. Inilah belenggu ramai orang. Jelas. Jelas Medi memang jelas. Puan Azian jelas. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. So apa nak buat? Okay. So apa nak buat? Tuan Ihsan, terima kasih. Baru kita come out. Apa nak buat sekarang ni? So, ni dia. Benda yang kita akan kupas. Ni dia. Sekejap. Ini buat slide tadi ni. So, dalam meeting ni, first thing first, macam mana kita nak selesaikan semua belenggu tadi. Kita nak berjaya, kita nak dapat authority, kita nak bina credibility. Tapi kita ada cabaran. Kita ada cabaran itu, ini. Dan hujungnya, akibat daripada cabaran tu kalau tak selesai, akibatnya kita akan buntu, kita akan stuck, kita akan exhausted kan. Itu akibat-akibat dia. Hujungnya kita tak nak benda tu berterusan. Jadi kita mesti ada solusi. Untuk kita kenal pasti apa solusi dia, kita kena kenal dulu apa objektif EPLM. Kemudian macam mana nak capai objektif. Lepas tu saya akan jelaskan juga apa kelebihan dan tanggungjawab alumni dan hujungnya apa kesan kepada kita jalankan tanggungjawab ini. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. So, jom kita nak tahu tentang apa TIC training punya peranan kan? Kita kena tahu dulu kenapa EPLM wujud. So siapa boleh bagi orang kata matlamat ataupun objektif EPLM? Cuba tulis dekat ruangan komen atau nak buka unmute pun boleh. Saya nak tahu apa yang anda faham tentang EPLM. Apa itu EPLM yang anda faham? Ada tahu? Tu, 2, 3, 4, 9, 10. Okay, tak apa. Saya bagi jawapannya. Belajar bina tim. Cikgu Azian, terima kasih atas respon. Okay. Menyatukan semua EP dan Empire. Yeah, very good. So, itu adalah EPLM. So, objektif EPLM, ni dia. Apa yang anda bagi tadi, betul. Tapi kita nak faham
objektif EPLM dengan lebih jelas. EPLM adalah akademi. The word is academy. EPLM adalah akademi yang melahirkan leader yang kompeten dari segi self mastery, skill mastery dan influence mastery yang hujungnya mampu diterjemahkan dalam membina empire masing-masing. So, matlamat EPLM adalah nak pastikan setiap orang yang masuk tu siap. Siap sebagai apa? Siap sebagai insan first class yang boleh lahirkan empire dan sedia untuk KAB Gold angkat dia. Itu dah EPLM. Okay, so EPLM ni adalah akademi untuk kompetenskan manusia ataupun leader. Alright? Jelas? Anda kena faham tu dulu. Itu apa maksud EPLM. So, macam mana nak capai? Okay, of course nak capai tu dia mesti ada blueprint. Dan blueprint ni sebenarnya bukan EPLM saja. Blueprint ni semua dalam KAB Gold wajib capai. Cuma orang dalam EPLM ni, dia dapat lebih daripada blueprint. Okay, jom kita tengok dulu. So, macam mana nak capai? So, of course, tentu-tentu kita jelas, kita faham. Untuk nak capai, mesti ada blueprint. So, blueprint dia, kita tak nak dalam nak capai standard leader yang kita nak tu sampai menafikan tentang kejayaan you all dalam KAB Gold. Sebab kita percaya leader yang bagus, dia seiring juga dengan pendapatan dan empire yang dia create. Jadi, that is why kita sediakan blueprint. So, blueprint ada stage 1, stage 2, stage 3. Sebenarnya stage 4, stage 5 pun dah tersedia. Okay? Macam mana? Stage 1 adalah silver producer, 20 GS. Stage kedua gold producer 5 EP, stage ketiga platinum producer 4 gold producer. Jadi ini adalah blueprint yang semua orang kena capai kalau dia benar-benar nak dicop sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin of course lah, dia punya KPI mestilah ada empire dan mesti ada income. Jadi ini adalah blueprint yang doable dan duplicable yang kita semua dah persetujui sebelum EPLM wujud lagi. Alright? Cuma ini bukannya EPLM punya blueprint, ini semua. Ini orang kata EP blueprint. Semua orang boleh capai. Semua orang boleh dapat. Cuma apa yang bezanya orang dalam EPLM ni? Cuma bezanya adalah EPLM dalam perjalanan you all nak capai the blueprint silver, gold, platinum, anda disupport dengan training timeline. Okay. Dan anda kena faham training timeline yang kita sediakan, modul-modul yang disediakan dalam EPLM, of course modul-modul yang sebenarnya ramai orang cari dengan harga yang tinggi di luar. Okay? Dan kita bawa tanpa prejudis pun. Kita bawa dengan orang kata kita sampaikan dengan sungguh-sungguh pun modul-modul ni. Ada masa yang kita punya perkongsian tu lebih daripada apa sepatutnya. Ada orang yang pergi EPLM 1, pergi EPLM 2, EPLM ketiga, dia nampak modul sama tapi penambahbaikan ataupun pengisian dia ada sedikit berbeza. Kenapa? Sebab topik yang setiap satu topik ni sebenarnya besar tapi dia takkan pernah sempurna dan komplit dalam satu training. Sebab itu kita minta ataupun kita bagi tahu akses untuk datang berkali-kali tu sentiasa jadi privilege kepada semana-mana yang bergelar alumni. Jom kita tengok. Yang first, rahsia close produk mahal. Ada tak kelas dekat luar? Ada kelas dekat luar macam mana nak close produk mahal. Harga dia 997. Dulu kalau Funlivo pernah buat. Ada juga kalau Sedharma pun pernah buat. Tapi bayangkan harga dia macam mana? Mahal. Tapi dekat EPLM, ini semua dah tertakluk dalam anda punya program yang anda bayar sekali seumur hidup. Kemudian ada formula urus pasukan. Formula urus pasukan ni adalah formula urus people. Dia bukan sahaja dalam tim dalam membina empire EP anda. Sebenarnya dekat luar sana orang bayar saya untuk uruskan staff. Semua kita come out dengan blueprint. Dan apa yang berlaku dekat luar sana ramai orang dapat win. You tahu tak? Ini antara modul paling mahal sebenarnya formula urus pasukan. Ini busuk-busuk berpuluh ribu orang bayar. Okay. Formula urus pasukan. Seterusnya, rahsia bina high impact team. Yang ini adalah modul leadership for manager. Kalau anda tengok modul-modul ni dekat luar, sangat mahal. Dan selalunya 2 hari lah. High impact team. Untuk macam mana nak lahirkan tim-tim yang high impact. Yang bergerak bukan didorong oleh emosi, bergerak mengikut disiplin. Benda ni mahal. Dan seterusnya, rahsia pengucapan memukau. Kalau anda tengok mana-mana guru bercakap kat luar, dia orang ada buat coaching, dia ada buat kelas 1 hari. Dan kelas 1 hari tu anda tahulah harga dia berapa. Ini bukan preview tau. Ini adalah pengucapan memukau yang lebih berbentuk customization. Mahal. Dan seterusnya leadership di social media. Kalau anda faham dan anda sedia maklum, ada mungkin leader-leader yang pergi EPLM 4.0 ni, kita bawa special invitation. Lepas ni, line up untuk bawa the topik ni adalah orang yang betul-betul pakar. Orang yang memang influencer. Orang yang betul-betul
berjenama di social media. Dan dia sendiri yang bawa leadership di social media. Macam mana bina konten yang hujungnya boleh datangkan monetization, boleh datangkan duit. Yang boleh naikkan brand anda, yang orang boleh trust. So kita tak nak anda jadi leader sekadar di KAB Gold. Kita nak anda jadi leader yang boleh kita claim sebagai influencer. Dekat luar sana orang datang cari anda. Kat situlah anda kena faham. Engagement yang tinggi, leadership yang tinggi di social media itu adalah currency untuk anda jadikan, convertkan jadi duit. Hujungnya, cuma kita tak tahu macam mana, mungkin kita tak jelas macam mana nak pastikan engagement itu tinggi. Dan semua benda ni kita dah bentuk dengan sempurna. Makin lama kita makin improve. Okay? Jadi inilah kelebihan EPLM. Jadi membawa balik apa maksud EPLM tadi. EPLM, matlamat kita nak lahirkan orang-orang yang kompeten jadi seorang pemimpin. Tengok modul ni sebenarnya lengkap untuk pastikan anda jadi spec leader sebagai spec EP leader yang sempurna, insya-Allah. Cuma soalan saya, adakah selesai dalam training yang 5 bulan dengan bootcamp sekali? Selesai. Adakah itu dah boleh kategorikan competence? Itu soalan dia. Sejujurnya, leadership bukanlah satu perjalanan yang berbentuk 5 bulan mahupun setahun. Kalau tengok mana-mana orang yang genuinely berjaya, dia mesti ada kisah yang tak sanggup dan tak majoriti orang sanggup lalui. Sebab itu, kita buat EPLM, kita bagi privilege setiap orang yang serius masuk EPLM ni, silakan anda lifetime full access sebagai privilege. Sebab nak bagi tahu, perjalanan ni bukan untuk 5 bulan. Kalau 5 bulan anda tak sempurna dan tak siap, kita orang pun rasa ralat. So, kita bagi anda akses berkali-kali. Selain daripada group coaching setiap bulan, kita bagi juga anda untuk masuk mana-mana EPLM. Masuk lagi EPLM, belajar lagi. Okay? So, itu yang kita bawa kepada apa kelebihan dan tanggungjawab alumni. Sebab kita faham, leadership dia tak akan selesai kepada kita punya journey 5 bulan, 6 bulan tu. So, leadership dia mesti disupport dengan circle ataupun sistem yang berterusan. Jadi, that is why kita sediakan sistem itu. So, apa kelebihan dan tanggungjawab alumni? Ni dia. Jom kita tengok. Yang pertama, boleh akses terus EPLM. Yang ni kita cakap tadi, boleh akses terus EPLM. Sama ada nak belajar, boleh. Untuk anda mengajar pun boleh. Sebab ini adalah platform anda seterusnya. Bukan platform untuk anda dapat ilmu je, tapi untuk anda berkarya. Kan? Untuk tunjukkan visibility anda. Seterusnya, dapat platform berkarya sebagai TIC training, media, community di setiap program KAB Gold, terutama EPLM. Ini nak bagi tahu jadi. Siapa yang dengar saya punya voice note dalam group, inilah juga sebenarnya saya perincikan. So, mana-mana orang yang dah habis dalam EPLM, kan? Dah habis dalam EPLM, of course, kita nak pastikan anda ada ruang untuk anda berkarya. Sebab kadang-kadang orang dalam EPLM, dia sendiri belum ada team. Setuju tak? Bukan semua orang dah ada empire. Ada je segelintir yang tak ada team. Jadi, kat mana diorang nak berkarya? Sebab itu kita sediakan platform. Sebab tu kita sediakan TIC training ada, media ada, community ada. So, supaya setiap orang boleh membantu mengikut bidang kepakaran dan kekuatan masing-masing. So, dengan tim ini pula, dengar ni. So, dengan tim inilah nanti KAB Gold akan berkembang. Bila KAB Gold akan pergi ke mainstream punya program, KAB Gold akan buat macam-macam program akan datang. Daripada dia utilize orang luar, EPLM sendiri dah lahirkan leader-leader yang competence. Dan leader-leader yang competence ni pula dah ada kepakaran media, training community. So, mereka serap macam tu saja. Tapi permulaannya untuk pastikan anda kompeten, sebab tu saya cakap dia bukan cukup 5-6 bulan. Sebab tu kita bagi ruang. Contohnya dalam konteks training ni kita ada sediakan EPLM, group coaching. Itulah tempat anda nak expose. Itulah tempat anda nak berlatih. Sikit-sikit nanti bila orang yang selalu berlatih, kita akan bagi pentas untuk sharing di tempat yang berprestij. Dekat mana? Dekat dalam kelas EPLM sendiri. Ataupun dekat bootcamp. Ataupun dekat event-event yang akan datang. Kita sentiasa ada idea untuk buat program-program yang berbentuk lebih besar. Lebih, orang kata apa? Lebih umum. Jadi dekat sinilah anda punya peluang. Okay? Dan tentu-tentunya anda jadi privilege ataupun priority syarikat. Sebab apa? Mungkin dekat luar sana orang KAB Gold ada juga yang pandai bercakap. Tapi cakap saja tak cukup. Dia mesti selain sebelum bercakap tu dia adalah orang yang kompeten dan sudut.
self, skill dan influence mastery dia. Dan bila dia bercakap, orang inilah barulah orang yang syarikat nak angkat. Kita tak nak kita angkat orang yang dia boleh bercakap tapi dia tak faham the ideology, inner drive, self mastery, skill mastery, influence mastery dia. Faham tak? So benda ni kita takut nanti dia backfire kepada pihak company, pihak syarikat. Pihak syarikat keluar betul bagi ruang platform orang bercakap tapi dia tak tepat dengan ideologi syarikat. Kita tak nak begitu. Nanti backfire. Kan? Kita nak orang tu tak tersedia ataupun tak kompeten. Kita tak nak begitu. Dan apa kelebihan dia juga bila anda jadi alumni ni, so anda boleh apply juga dalam pembangunan pasukan sendiri. So ini adalah kelebihan alumni. Of course, tentu-tentu anda boleh apply apa saja anda belajar dalam pembangunan tim sendiri. Tapi selain daripada tu, anda kena ingat, adakah cukup untuk bangunkan pasukan saja? Hujungnya, kalau anda bangunkan pasukan sendiri tanpa anda terlibat dengan pihak syarikat, satu masa nanti kita khawatir anda akan dilihat lemah. Kan, ada orang macam tu, ideologi dia, okay, habislah EPLM, aku nak bergerak sendiri je. Dia tak terlibat dengan mana-mana program EPLM, tak terlibat dengan apa-apa program syarikat. So, hujungnya, syarikat pun tak recognize dia. Bila syarikat tak recognize dia, datangnya malam gala kan, takkan dia tak nak datang, dia mesti datang. Tapi datang tu, dengan keadaan syarikat tak recognize. Berbanding orang lain yang commit, dia akan sentiasa dapat, orang kata, authority ataupun dapat highlight daripada syarikat. Kan itu influence mastery. Nampak tak? So, tim dia akan nampak leader aku lemah lah. Macam mana? Jadi, ini yang anda kena faham. Sebab tu, relate-nya TIC ni adalah relate-nya tentang kerjaya anda. Kalau anda commit dengan TIC ni, sebenarnya exposure yang anda sedang bina ni, yang anda dapatkan dalam TIC ni, sebenarnya adalah exposure yang kita boleh syorkan pihak syarikat. Pihak syarikat akan angkat. Okay? Right. Dan, seterusnya, kesannya. Kesan bila anda betul-betul fully utilize segala kelebihan dan tanggungjawab EPLM alumni ni, kesan dia yang pertama adalah anda dapat authority. Authority di mana? Authority dalam EPLM. You kena faham, EPLM adalah orang-orang yang berdaftar dan orang-orang yang serius nak membina kerjaya dalam KAB Gold. Itu majoriti orang yang daftar EPLM. Kalau anda tengok siapa yang datang 2.0, 3.0, 4.0, makin baru EPLM, makin bersedia orang dia. Berbeza dengan 1.0 dulu. Ni saya claim Sebab orang yang datang tu ibarat sangat ready, sangat teruja. Sebab apa? Dulu dia dijual idea tu daripada pihak syarikat. Kan? Kita dijual tak ada leader yang jual, syarikat yang jual. Kita ni macam tikus makmal. Tapi sekarang ni orang EPLM yang sekarang datang sebab leader dia jual, coach jual, syarikat jual. Lepas tu, gala pun jual. So, dia akan lihat EPLM adalah tempat dia nak full swing tau. Dan bila anda commit dengan EPLM, anda akan dapat authority di kalangan orang-orang ni dulu. Faham tak? So, orang-orang yang dalam EPLM lah orang yang menggerakkan KAB Gold. Dia takkan jadi malam gala kalau sebelum tu tak ada EPLM. Sebab EPLM ni dia menghidupkan jiwa-jiwa kan. Jadi bayangkan anda dapat authority di kalangan EPLM. Lagi EPLM makin banyak nanti. So setiap batch kenal siapa media, kenal siapa Master Koi, Dr. Izwan, semua Ustaz Izwan, Tuan Hadi semua kan. So benda-benda ni lah kita nak. Okay. Itu authority dalam EPLM. Sebab kena faham authority di kalangan orang-orang first class adalah authority kita dalam tim juga. Tim akan nampak kita hebat. Seterusnya, authority dalam KAB Gold. Kesan dia, anda akan dapat authority dalam KAB Gold. Tak lain tak bukan, KAB Gold akan highlight orang yang banyak commit dengan program yang dianjurkan. Syarikat akan banyak highlight kepada orang yang selalu dinampak dekat event. Syarikat akan highlight banyak pada orang yang selalu terlibat dengan program yang department training wujudkan. Sebab saya sendiri pun bukan ingat semua. Alhamdulillah yang dalam meeting hari ni semua saya ingat. Tapi ada juga EPLM 1 sampai sekarang saya tak ingat nama dia. Kenapa begitu? Nampak tak? Jadi kalaulah kita ingat, sebenarnya di signal yang baik untuk tim anda pun nampak anda dengan penuh credibility. So, seterusnya kesan dia baik untuk branding anda sebagai leader, empire dan tim anda. Kenapa saya kata branding? Sebab lagilah senang, lagi sedap syarikat nak highlight dekat social media, syarikat nak panggil kepada event-event penting sebagai sharer. Dan macam saya cakap tadi, ada berita baik akan datang, kita akan buat program yang berbentuk umum.
bukan KAB Gold saja tau. Kita akan buat satu convention yang mana dia skala besar. Kita jemput influencer-influencer kewangan juga yang kongsi pentas dengan Ustaz Karano Basri. Tapi hujungnya, direction dia adalah untuk menyedarkan orang kenapa dia perlu menyimpan dalam emas. Dan dalam emas tu kat mana? Kat KAB Gold. Kita susun dia idea itu. So, siapa yang kita akan kerjasama untuk pastikan event ni besar? So, MIHF 2025, orang di sebalik tabir itu adalah Digital Nomad Academy punya team. Kita orang punya BDM juga. Dia akan sama-sama bergabung dengan KAB Gold, kan? Dan KAB Gold juga ada kapasiti membuktikan malam gala hari tu buat dengan lancar. Jadi kita akan bergabung, kita buat dengan skala besar. Dan kita juga akan jemput mana-mana rakan-rakan selebriti, rakan-rakan influencer dalam industri training ni untuk sama-sama dalam event tu. Dan pada anda, kalau ada team, kat sini peluang terbaik untuk hidupkan mereka. Kalau ada prospek kat sini untuk diorang nampak. Dan seterusnya iklan pun kita akan buat skala besar daripada pihak KAB Gold untuk program ni. So benda ni dalam perbincangan, kan, kita idea tu tercetus hari Khamis hari tu, dan Tuan Azrul kata kena pasti jadi. Okay, sebab dah lama dulu anda buat convention kan, tapi kali ni kita buat skala besar sebab ada expertise yang kita boleh bekerjasama. Sebab kita nampak benda lagi besar. So kat situ, kalaulah contoh Mastercoin Madam Imang yang selalu dah ke depan, kita nak pastikan anda dapat mileage ni kan. Anda mungkin sebagai sharer, Ustaz panggil, ada slot 15 minit dalam pentas sebesar ini. Dia lain tau. Dia lain. Jadi ini juga idea saya. Kita kena panggil juga leader-leader dalam KAB Gold untuk sedikit sharing. Okay. So selain daripada mungkin ada orang influencer kewangan ni, ada influencer ini, ada trainer ini, ada ustaz, kita juga panggil juga orang-orang yang ada result. Orang yang dalam industri dan dalam platform, dalam Empire KAB Gold sendiri bercakap. Kita bagi slot-slot tu sebagai case study, okay? So, ini semua penting. So, dari mana datangnya kalau bukan daripada TIC Training, daripada EPLM. Dan KAB Gold akan adakan big event. Ini dia cakap. KAB Gold akan adakan big event untuk public. Ini saya nak bagi tahu tadi. Alright. So, ini kesan dia. Dan KAB Gold juga, dia orang tak akan merancang benda ni kalau dia orang lihat dia orang tak ada capacity. Tapi kenapa dia orang yakin buat benda ni? First, dari sudut syarikat sendiri, dia orang dah terbukti, dia orang boleh kendalikan program yang skala besar. Dan daripada kami, insyaAllah, kami memang impikan program-program begini sebab kita ada expertise tu. Cuma kita orang berkarya dengan cara kita collab dengan Halal Fest, semua faham tak? So, kita orang sendiri pun melihat bila kita nak buat satu public dan apa direction. Semua kita sekarang tak nampak direction. Bila Ustaz daripada pihak KAB Gold ada idea ni, direction ni, dah cantik. Kami ada expertise tu, KAB Gold ada. Dan KAB Gold juga takkan tercetus idea ni bila dia nampak leader-leader belum tersedia, tak competence. Jadi bila dah sampai fasa keempat EPLM, makna kata program macam ni bukan lagi sekadar mimpi, dia akan jadi reality insyaAllah. Okay, so nampak tak relate-nya kenapa EPLM ni akan memajukan empire kita. So dia akan memajukan syarikat dan hujungnya akan memajukan juga empire kita. Sebab syarikat naik, anda naik, leader team anda juga akan naik. Simple. Cuma dia sentiasa perlukan platform. Sebab tu sangat sukar kalau masing-masing dengan kepala masing-masing nak berkarya dengan cara sendiri dan menafikan sistem yang KAB Gold dah buat. Boleh je kalau anda dalam mindset nak bekerja sendiri. Tapi kalau anda ada mindset untuk follow sistem dan utilize sistem untuk berkarya, itu lebih baik. Dan itu akan menempatkan anda jadi lebih prestige. Anda akan jadi lebih prestige. Dan orang yang lebih prestige, of course, tentu-tentu akan dilihat sebagai orang yang penting dan orang yang influence. Tim anda akan sayang dan dia tak nak jauh daripada anda. Faham tak? Dia akan claim, ini leaderku, ini leaderku. Nampak? So, kita nak sampai tahap begitu. Okay? So, setakat ni jelas? Ada soalan? Boleh jadi pengganti convention emas sebelum ni. Betul. Sebabkan kita nak buat public, kita tak boleh kita tak boleh jenamakan emas. Kita nampak kewangan. Dia lebih besar, dia lebih broad. So, lebih broad ni dia akan bawa pada topik-topik kewangan. Buka minda orang kenapa perlu menyimpan. Dan hujungnya, platform menyimpan paling baik adalah emas. Dan emas kat mana? KAB Gold lah. Macam tu lah. Betul. Sebab pentas seterusnya, leader trainer ke tahap seterusnya. So, anda kena faham. Ini apa yang saya cakap dekat KAB Gold. Platform yang bagus, selalunya dia akan convert orang-orang dalam platform tu bagus. Dan platform yang bagus juga, dia akan
lahirkan orang-orang, dia akan kedepankan orang-orang yang bagus. So, kalau dapat buat dua benda ni, sebenarnya itu platform yang benar-benar bagus. Contoh lah kan. Funnel Evo. Orang yang masuk Funnel Evo bermula dengan budak-budak mentah berhingus, tapi keluar dia jadi somebody yang orang jadikan dia tempat rujuk. Benda tu selalu berlaku. Itu tanda signal yang mengandalkan platform tu bagus. Bukan saya claim tempat lama ini bagi contoh. Tapi betul, ramai orang yang masuk tak ada portfolio kan, tak tahu ala tuju, nak cari rentak, tapi masuk dia keluar, dia jadi tempat orang nak cari dia. Semua orang cari dia. Tiba-tiba dekat Funnel Evo bayar gaji rendah. Masuk ke tempat lain, semua orang nak bagi gaji mahal. Kenapa? Sebab tempat tu sendiri bagi dia value. Sama, KAB Gold akan buat begitu. Cuma nak jadi begitu, kita dah create sistem. Dan sistem tu juga kita tak bagi paksaan. Tapi sebagai seorang pemimpin, kita sentiasa nyanyikan dan lagukan. Sentiasa ingatkan. Tinggal lagi orang follow tak follow. Kalau orang tu tak follow, dengan selepas apa yang kita dah bentangkan, maksudnya dia lah yang pilih untuk tertinggal. Okay. Okay. Perlu ke semua leader tahu siapa dia dan apa self-expert dia? Maksudnya macam mana kau ni? Perlu ke semua leader tahu siapa dia? Maksudnya leader dalam EPLM ke? Maksudnya leader dalam EPLM ke? Ya, Kalau ya. dalam EPLM, Maksudnya setiap leader hmm, dia kena tahu siapa dia dan tahap apa yang dia boleh share dengan orang lain lah. Contohlah, mungkin dia ni hmm, bagus dari segi prospecting. Jadi dia akan okay. bercerita tentang prospecting je. Orang Okay, marketing. okay. Dia akan cerita pasal marketing je. Oh, faham, Itu faham, maksud faham. saya. Faham? Jadi maksud Koi, kalau kita nak libatkan mereka kan, kita libat kita minta dia sharing part yang dia betul-betul ada case study yang dia buat berjaya. Kadang-kadang tak perlu tu menuntut kepada orang tu betul-betul berjaya sampai dia jadi platinum baru nak share, tak semestinya. Kadang-kadang perkara-perkara kecil yang menjadi win dia pun dah boleh jemput dia sebagai sharer. Itu exposure yang bagus. Okay? Jelas Koi Betul Itu kan? Betul, betul. Boleh, Ah, boleh. dan kita kena faham juga kadang-kadang bila kita buat 3 TIC ni, kadang-kadang bukan semua orang dia apa tu, dia faham apa dia punya talent, apa self expert dia. Jadi dia macam sekolah dulu. Kadang-kadang kita tahu kan masuk mana-mana pasukan, masuk mana-mana persatuan, yang penting kita masuk je dulu. Yang penting kita masuk je dulu. Jadi kita sediakan 3 TIC ni untuk nak pastikan mereka ni ada ruang untuk mereka berkarya selepas EPLM. Ada ruang untuk dia orang berkarya, buat kerja selepas EPLM dan dapatkan exposure selepas EPLM. Okay? Cuma hujungnya kita juga tak perlulah rigid. Kalau orang tu group selain daripada training, kita tak kita tak nak panggil dia, tak boleh juga. Contoh orang tu community, tapi orang tu ada win, boleh je jemput dia sebagai sharer, tak ada masalah. So benda ni yang saya share hari tu. Cuma dia ada tempat dia berkarya begitu. Kadang-kadang kita nak pasti nak bagi orang jelas dengan apa dia punya self expert ni, kadang-kadang dia kena menjalani apa-apa gerak kerja dulu, baru dia orang tahu apa yang dia orang kuat. Macam saya juga dulu, sebelum saya jadi trainer, saya orang media. Kan? Bila jadi media tu, asbab untuk saya tahu yang saya ni orang training. Jadi begitulah. Jadi kita juga tak perlu rigid. Kalau orang media ataupun orang community tak perlu terlibat dengan training. Tak semestinya juga. Tak semestinya juga. Macam Koi juga. Bila Koi aktif dalam grup community, dalam grup EPLM 4.0 kan. Sedangkan itu grup community punya gerak kerja. Tapi dia tak perlu rigid. Kalau sebagai leader nak expose lah. Kan kita kadang-kadang kita perlu visibility juga, visible kat dalam tu juga. Alright? Okay. So, itu dia punya direction kepada direction kepada TIC training. Jadi, so apa TIC training kena buat sekarang? Alright, ni kita tengok. Ni apa yang TIC training kena buat. Okay. Yang pertama, TIC training, kita dah initiate 3 TIC ni supaya anda boleh berkarya selepas EPLM. Kan? Segala kelebihan EPLM tadi, anda boleh akses, dapat privilege, tapi anda juga tersedia TIC ni, 3 TIC ni supaya anda boleh berkarya dan membantu EPLM seterusnya dalam konteks TIC masing-masing.
Cuma setiap TIC ni kena ada visi dan misi. Dan visi misi ni sebenarnya relate dengan apa? Apa relate apa visi dan misi group ni? Sebenarnya untuk melahirkan speaker, trainer yang ada self skill influence mastery. Dan tersedia untuk jadi speaker utama KAB Gold. Barulah orang nampak visi misi tu jelas TIC training. Itu idea saya. Itu saya nampakkan. Boleh je guna tu. So apa visi TIC training? TIC training nak melahirkan speaker ataupun sharer yang ada self skill influence mastery dan siap untuk diangkat sebagai speaker utama KAB Gold. So itu TIC trainingnya. Tu saya bagi contoh So bila visi dia jelas begitu, baru orang nampak grup ni penting sebab dia relate dengan KAB Gold punya direction. Itu dia. So misi dia macam mana? Misi dia kena commit, kena sharing kan. Misi tu adalah langkah macam nak capai visi. So misi dia adalah kena selalu masuk kena selalu terlibat dengan coaching KAB Gold, kena kena group coaching EPLM. Apa lagi misi? Kena banyak terlibat banyak terlibat, tak boleh tak datang mana-mana event. So itulah misi dia. Tak boleh berkompromi dengan mana-mana event KAB Gold. Jadi itu dia visi misi. Kemudian apa lagi? Peranan TIC training. Buat job description dan sediakan jadual group coaching. Jadi kita tak maulah lepas ni kita just panggil-panggil siapa nak volunteer. Kita kena come out dengan planning yang dah tersusun. Okay, so kita ada visi misi. So kita bagi tahu. Dan visi misi kita apa visi misi kita dan kita jual the idea macam mana saya susun tadi tu. Last kali baru kita bagi tahu, okay, ini adalah jadual sharing setiap bulan. Macam tu. Start dengan group coaching EPLM dulu. Tak ada masalah. So siapa-siapa yang ada potensi kita angkat dia untuk pergi ke banyak lagi program syarikat. Kita kan ada takwim training tahunan tu. Masukkan dia kat mana-mana syarikat punya pun. Last kali onboarding. So setiap orang yang masuk dalam group TIC training, dia perlu di onboarding. Kenapa sekarang ni dalam grup tu ada orang yang ada kepala lain-lain, ada ideologi lain-lain? Sebab apa? Salah satu faktor dia tak ada onboarding. Sebab orang yang masuk tu, contoh EPM 2.0. EPM 2.0, dia orang tak tahu, tak faham, tak ada explanation, dia masuk. Jadi dia jadi macam tu lah. Sebab tu tak ada masalah, tapi dia orang masih boleh commit. Jadi selepas ni jadikan onboarding tu adalah rutin. Onboarding tu bila sebenarnya? Onboarding ni setiap kali setiap kali habis EPLM batch-batch tertentu, itu je ada onboarding. Habis 3.0 onboarding, habis 4.0 onboarding. Macam tu lah. Kena onboarding, kena buat sesi briefing. Jual kefahaman dia. Jual pemahaman kenapa grup ni wujud, apa direction kita, apa kelebihan dia, macam tu. Baru dia orang jalan. Lepas tu bagi tahu visi misi. So ini adalah jadual group coaching dan siapa yang akan sharing. Macam tu terus. Baru akan sentiasa ada silih berganti orang yang nak sharing. Yang lain tu datanglah untuk support. Kalau anda nak orang lain support, anda juga kena support orang dulu. Dan last sekali, reminder program-program terdekat. So reminder ni bermaksud apa? Dalam takwim training KAB Gold kan ada macam-macam program. Jadi anda boleh remind supaya orang-orang dalam TIC training ni diorang rasa nak terlibat. Apa-apa masalah. Nak jadi pelajar pun tak ada masalah. Tapi reminder tu penting. So TIC training ni kena remind kat mana? Remind dekat dalam you punya group. Yang dekat yang satu lagi group tu media dengan community kan. Itu dekat group EPLM. Tapi group you all ni you perlu remind juga supaya setiap orang siap siaga apa bentuk sumbangan, komitmen yang dia nak sumbangkan. So itu je. So habis dah. So setakat ni ada soalan? Oh dia dah dia ni dah. Macam Ada. nak tak share? Share apa tu? Nak tutup share. Close share.
Jap. Tak dapat pula dia punya ni. Oh, okey. Jap. Okey. Right. So Okey, kita bagi masa sikit untuk kita soal jawab. So ada soalan setakat ni? Tadi jelas ke? Kalau jelas cuba komen jelas. jelas. Jelas kan? So, apa yang perlu buat selepas ni, macam mana you all dapat the tertib untuk presentation ni tadi, sebenarnya itu jadi peranan untuk leader-leader dalam TIC training juga untuk sampaikan kepada yang lain. So, inilah the idea dia, susunan dia. Inilah susunan dia. Kenapa diorang perlu lihat TIC training ni sebagai satu platform penting untuk diorang berkarya. Sebab diorang bukan berkarya untuk syarikat sampai menafikan pergerakan groundwork diorang sendiri. Sebenarnya, dengan TIC training yang diorang commit ni, diorang akan bagi kebaikan dekat diorang ke bawah dan diorang ke atas. Dua-dua. Kalau diorang dengan mentaliti ataupun ideologi diorang sekarang, diorang akan bergerak sendiri. Yang bergerak sendiri tu, kita khawatir satu masa nanti diorang buntu dan exhausted. Kita orang kena faham benda tu. Exhausted kenapa? Exhausted sebab diorang buat, tapi tak ada kesinambungan, tak ada team yang follow. Lepas tu, team makin lama melihat diorang makin tak respect. Mereka akan dilihat sebagai leader yang lemah. Satu dasar nanti diorang tak ada progress, diorang tak nampak sebagai makin seorang speaker yang direcognize. Penat lah. Jadi, nampakkan diorang. Sebab tu kena commit dengan TIC training. Sebab ini, selain daripada you all buat groundwork, buatlah. Buka lah. Tapi TIC training ni diorang kena commit sebab diorang akan dapat exposure, diorang akan dapat dapat ke pentas-pentas lagi prestige kan. Diorang akan naik satu peringkat dan sebagai apa kata pihak syarikat sebagai team training pun kita tak ralat untuk kita nak highlight orang-orang yang commit ni. Lagilah seronok kita highlight dan highlight tu sebenarnya dia akan beri branding ataupun authority kepada team dia. Begitu. Sebab team akan lihat leader dia bagus kalau orang lain kata leader dia bagus. Kalau dia tak commit dengan mana-mana training ataupun mana-mana sistem KAB Gold, dia selama-lamanya akan jadi jaguh kampung. Jadi kita tak nak dia jadi begitu lah. So itulah dia. So lepas ni team training kena buat begitu. Sebab compare dengan mana-mana TIC lain, bukan kata TIC lain tak ni, tapi biasa TIC training ni dia dipenuhi oleh orang-orang yang boleh bercakap. Maksudnya orang yang betul-betul ada influence mastery lah. Influence mastery salah satu dia kan bercakap ke depan. Jadi kebanyakan orang yang berada dalam TIC training adalah leader, orang yang ada capacity, orang yang kuat. Jadi ego dia pun ada. Dan orang nak kuasai orang yang ada ego ni, dia memang kena come out dengan tertib yang lebih sempurna lah. So kena buat presentation, kena meeting, kena onboarding, kena jual the idea dengan proper, baru diorang akan faham. Kan? Sebab bukan senang lah. Dia macam Avengers, mula-mula bergaduh kan, Hulk dengan Thor kan. Dia macam tu lah. Tapi kalau dengan pemahaman yang jelas, dengan self mastery kita yang relax, dengan platform yang betul, masa dengan istiqomah, masa yang kita beri tu disupport pula dengan kita punya istiqomah, sebenarnya kelak benda akan selesai. Idea akan sampai juga. Idea terbeli juga. Semua orang akan ujungnya akan ikut dia sistem juga. Ikut dia culture juga. Dia begitu. Ini bukan cakap dekat kita je. Team kita pun sama. Sebab tu pada orang yang tu saya cakap hari tu untuk EPLM 4.0 ada yang datang kat saya, Tuan Amar, saya nak declare, saya isytihar sekarang, mana-mana EPLM saya tak datang, saya mesti datang. Dia adalah orang EPLM 3.0. Kenapa benda ni jadi? Sebab 3.0 tu sendiri dia memang impact. Tiba-tiba masuk 4.0 dia ibarat macam dia makin cantik tau. Dia dah mula jadi budaya. Okay. So begitulah. Kita sebagai leader, kita kena selalu duduk rapat-rapat. Saya sentiasa support. Kalau siapa-siapa perlukan meeting, kalau hari ni saya hadir meeting TIC training. Kalau Empire pula kan, nakkan akses saya pun boleh. Saya bagi tahu awal. Cuma nantikan pengumuman dia dalam meeting-meeting Empire. Ada dapat invitation ke meeting Empire? Ada tak? Belum lagi ya? Belum lagi. So Tuan Irfan tengah rangka sesuatu tu. Saya dah bagi kerja kat dia. Dia tengah rangka. Siapkan benda tu nanti dia akan buat special invitation by WhatsApp lah kot. Dia jemput meeting Empire dan meeting Empire tu ada agenda besar sebenarnya. Agenda tu sangat penting. Macam mana TIC training ni anda nampak, agenda dalam Empire lagi jelas. So bila Empire semua bergerak,
Kan? Empire semua faham the idea. Sebenarnya apa saja yang kita cerita seluruhnya dalam KAB Gold, tak ada satu pun yang boleh nafikan penting. Semua orang akan dapat penting. Dan Uh, Empire faham benda tu, lagi best. So akan datang kita nak buat apa? Kita nak buat leader by negeri, nak buat semua insyaAllah boleh. Tapi kita kena doktrin kepala leader-leader ni dulu. InsyaAllah. Dan Doma, macam-macam support juga kita bagi. Okay? MK tengok sekarang ni, KAB Kedah sekarang memang ketara lah dia punya penyediaan platform untuk leader-leader EPLM lah khususnya lah. Mm-mm. Sebab kalau kita perasan, KAB Gold Kedah sekarang ni setiap minggu diketuai oleh Puan Linda lah. Mm-mm. Puan Linda sepatutnya ada dalam kita punya TIC ni tapi dia tak hadir. Okay. Tapi kalau kita perasan, hari Sabtu je memang mereka akan ada lah sama ada 2 orang ataupun 3 orang leader yang akan ke pentas lah. Yeah. Seolah macam sekarang ni nampak impact teman-teman kita dalam EPLM yang berada di sebelah utara yang mereka boleh berkarya setiap bulan. Mm-hmm. Alangkah baiknya kalau macam next ke depan di peringkat HQ ataupun yalah zone kita tak tahu lagi macam mana. Yeah. Kita pun diberikan akses begitu jugalah untuk di HQ. Cuma kita faham HQ ni hari Sabtu hanya minggu ketiga saja mereka Mm-mm. bekerja dan biasanya kalau minggu ketiga untuk offline tu mereka tak adalah jemput kami as a leader untuk ke depan. Biasanya mereka akan menggunakan third party Mm. untuk crowd lah Mm. biasanya. Cuma pada masa akan datang. Sebab tu bila kau melihat sebenarnya di mana karya kami ni boleh boleh pergi ke peringkat seterusnya. Salah satunya adalah convention yang sebelum ni kami pernah buat lah. Aha. Sebenarnya untuk pengetahuan Tuan Ahmad, convention terakhir yang kita buat adalah di Kampung Baru. 2 tahun yang lalu rasanya. Mm. 2025. Yang gambar you all selalu share tu kan? Ha, Ya, yang duduk itu dekat rasanya kerusi hot last. seat semua tu. Mm-mm. Itu last. Itu last yang kita pernah dan pada masa tu penceramah-penceramah yang dipanggil tu kadang-kadang dia tak relevan sangat pun dengan circle kami lah dekat KB Mm. Gold. Mm-hmm. So for the next step rasanya kalau betul lah wujudnya satu program yang besar, uh, team training ni as a speaker, tim community, tim media ni Mm. diguna pakai keseluruhannya Mm. untuk jadikan program yang besar ni berjaya lah pada Ya, masa akan insyaAllah. datang. Ini salah satu benda yang kami rasa semua TIC akan kena support lah InsyaAllah. untuk mendapatkan kerjasama yang lebih For sure, baik di for antara sure. kami semua. Betul, sure. So, sebenarnya hari ni kita bincangkan konteks training. Dalam kelas, hari penyerahan sijil untuk 2.0 dan 3.0 nanti, saya akan explain lebih detail, lebih luas dan detail untuk semua platform, semua TIC juga. Jadi diorang pun ada peranan dan peranan itu juga membawa kepada mereka punya kerjaya dalam KAB Gold. Kita nak nampakkan career path ni, apa yang diorang buat ni bukan sekadar nak memenuhi mana-mana pihak. Sebenarnya dia adalah baik untuk semua. Kita nak nampakkan begitu supaya mereka sentiasa nampak ini adalah prioriti yang sepatutnya diorang kena fokus. Kalau nak kata prioriti pun sebulan kerap sangat ke kita buat meeting? Sekali je ini. Ah, RE je yang nanti sebulan sekali akan ada meeting. Bagi tahu awal RE je. Yang lain EPLM je. EPLM ada sekali training dan ada sekali group coaching. Habis EPLM 6 bulan, diorang ada pilihan nak ikut pun boleh. Tapi lebih baik ikutlah. Tapi ada satu yang wajib, group coaching je. Jadi sebulan sekali untuk orang yang isytihar dia nak berjaya dalam KAB Gold. Sangat sikit sebenarnya. Kan? Ini je, mindset ini je yang masih lagi orang nak ni. Tapi of course, mindset tu kita tahu diorang salah. Tapi ada juga, sebenarnya kita juga kena lihat sejauh mana kita bagi diorang faham tentang mindset tu. Sebenarnya kadang-kadang kita pun kena tambah baik. Kan? So itulah apa yang kita kena lihat. Macam itulah cara kita respon. Daripada kita sakit hati dengan orang lain, kita tambah baik apa yang kita perlu tambah baik, kita perlu perbaiki. Okay, insyaAllah. Itu je lah kot, saya rasa.
kelak saya rasa, saya percaya idea ni semua orang akan nampak, idea ni semua orang akan pegang dan semua orang akan bergerak sama-sama. Cuma cabaran peringkat mula ni nak tebas lalang kan. Tebas lalang ni bukan perjalanan mudah. Lagi satu, kita hari ni kita sebenarnya nak buka minda IPLM 1.0. 2.0, 3.0 ni sebenarnya pada saya dia masih lagi dalam radar uh, panas lagi. Dia sebenarnya dalam temperature panas lagi. Uh, tapi IPLM 1.0 je yang mungkin, sebab dulu dia adalah orang yang pertama, terawal, dan dia tak faham dia idea sepenuhnya, dan mungkin dia tak nampak macam mana membantu. Jadi sekarang ni kita nak kejutkan dia orang balik, itu je. Dan dalam nak kejut tu sebenarnya tak perlu struggle sangat. Sesekali kita nak ingatkan balik boleh, tapi sebenarnya kita proof je dengan 2, 3, 4, 5 semua dan seterusnya. Ya, akan datang dia akan comeback, insyaAllah. Okay. Okay. So ada lagi ke soalan? Terima kasih Tuan Ihsan, MK, Puan Azian, Madam Imang, kan? Terima kasih. Dan good luck saya ucapkan segala pergerakan anda, nak buka booth, nak jumpa orang, pergerakan meeting dengan tim, nak pergi dengan tim, semoga dipermudahkan urusan. Kita tak nak kerap selalu macam ni. Lagi-lagi kalau dalam meeting jangka masa yang panjang kan. Biar dia sikit tapi impact. Kita dah ada platform-platform kita berjumpa dalam grup coaching semua. Dan kita commit setakat itu. Dan kalau ada permintaan baru saya turun. Alright, insyaAllah. Tuan Wan, Ha. sekarang ni kita tahu program besar yang kita akan buat bersama-sama lah, SQ, kami, tim dan sebagainya, adalah pada bulan 12. Jadi Apa dia? kalau kita tengok Bootcamp. bootcamp lah, bootcamp. Yeah. Bootcamp yang katanya 3 hari 2 malam tu kan. Okey. Ha. Tapi daripada bulan 9 sampai bulan 11 ni, ada lagi ke program besar yang akan diusahakan oleh pihak SQ dan juga DJ Nomad yang boleh tim-tim IPLM ni terlibat sama? Okay. Kalau kata besar ni subjektif. Pada saya, EPLM is platform besar. Jadi sebenarnya EPLM ni yang kita kena war-warkan supaya ramai orang nampak penting. Sebab event besar selalunya event berbayar. Yang berbayar apa? Galah, bootcamp. EPLM yang lain tak bayar sangat. Jadi inilah program besar. Tapi insyaAllah ada je program-program selingan yang kita akan buat, ada tiba-tiba benda ni. Cuma benda tu yang sekarang ni terpacul keluar adalah convention tu. Dan saya tak rasa convention tu dalam masa terdekat ni. Dia mungkin awal tahun depan selepas bootcamp. Dan untuk pengetahuan semua ya, bootcamp kali ni dia akan jadi lagi besar. Sebab untuk pengetahuan semua, yang dah daftar setakat ni dah 100 lebih dah pun. Dah kalau ikutkan dah penuh dah pun. Itu pun masih buka lagi. Cuma bila nampak sambutan dia begitu, pihak syarikat nak pastikan kali ni lagi impact. Nak lagi impact, sebab selalu kita buat bootcamp bukan 2 hari sebenarnya, 3 hari 2 malam. Jadi syarikat nak buat 3 hari 2 malam. Dan 3 hari 2 malam ni ada banyak lagi dia punya privilege, lagi ada banyak lagi special, dan tempat dia lain. Tempat dia tempat yang berbeza. Tempat ni ada banyak akses yang menarik. Jadi dia ada waktu free and easy yang diorang boleh bersama dengan keluarga, bersama dengan tim secara santai. So terpulang, bebas untuk diorang nak experience kawasan tersebut. Dan 3 hari tu, hari pertama 2 sampai ke 10 malam. Lepas tu esoknya pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang. Lepas tu hari terakhir tu pagi sampai tengah hari je. Yes, macam tu je. So dia lagi lapang untuk orang nak absorb ilmu lah. Kan? Selain tempat, konsep kita pun berbeza. Simulasi tu kita ada penambahan banyak lah yang menarik. So benda-benda macam inilah yang kita nampak kita perlukan semua untuk bekerjasama kembali pada bulan 12 nanti, alumni, untuk kita jadi facilitator lah. Dan kita juga, saya tahu Tuan Azrul sebut, habis je training bootcamp tu nanti, orang yang pergi Turki tu nak bergerak ke Turki tu. Kan? Terus hari yang korang nak pergi ke Turki. Jadi Turki tu bergerak malam. Cantik sebab event tu habis tengah hari. Daripada situ ada you all terus sempat. Tempat tu Tanjung Malim. So highway tu terus sampai ke KLIA. Macam tu. So benda ni nantilah kita akan bentangkan. Sebab kita akan panggil setiap orang yang dah bayar, deposit ke ataupun dah bayar full, untuk sekali meeting, untuk kita orang bagi tahu berita baik ni.
So you all dapat tahu dulu hari ni. Okay? Wow. InsyaAllah. Ah, Terlepas info lah tu tempatnya. apa dia? Maknanya Terlepas. program tu akan bermula pada Jumaat lah. Betul. Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad Okay. habisnya tengah hari, pukul 1 tengah hari. Habis 1 tengah hari tu yang pergi Turki boleh bergerak ke KLIA. Dia cantik lah. So tak adalah terkejar-kejar. Hmm. Okay, okay. Okay Uh, selain daripada apa ni? Daripada yang KB Gold Kedah tadi, Okay. nampak bootcamp yang kedua tu pun banyak menggunakan leader-leader daripada EPLM Betul. yang lead by Kak Aida kan. Betul. So kita pun mengharapkan masa bootcamp yang kali ketiga ni akan lebih ramai leader baru yang akan ke depan lah untuk InsyaAllah. bantu uh, bootcamp ni. InsyaAllah. Boleh. Saya percaya dia orang akan terlibat. Lagi-lagi bila kita ada group coaching setiap bulan kan. Kita akan jual berkenaan program-program terdekat dan kita juga akan tuntut pelibatan-pelibatan mereka. Jadi saya percaya untuk 2.0, 3.0 mereka ni panas. Mereka ni panas. So mereka juga bersedia untuk nak commit mana-mana program. InsyaAllah. Baik. Okay. Okay, terima kasih Okay, semua coach. Kalau tak ada soalan, terima kasih semua untuk komit. InsyaAllah nanti akan datang, sambunglah perjuangan ni dengan jual visi misi group semua dekat yang lain dan jual the idea. Nampakkan macam mana TIC ni penting untuk mereka bina empire dan kerjaya mereka dalam KAB Gold. Supaya mereka tak shock sendiri. Itu je. Shock sendiri nanti diorang exhausted, penat. Seriously. Okay? Okay. So, terima kasih untuk 1 jam setengah. Ada 1 jam 15 minit. Okay. Alright. So, tak ada apa. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah surah As. Tak dengar kau Terima kasih Tuan Amar. Terima kasih Koi, Medik Iman. Terima kasih semua. Oh, iyalah. Mui. Okey, terima kasih. Nanti kita akan discuss lagi tentang TIC ni, insyaAllah. Okey. Terima kasih semua. Thank you Coach. Thank you MK. Thank you everybody. Assalamualaikum. Okey, baik. Waalaikumsalam. Bye. Sama-sama, Madam Imang. I like your Nanti- energy. Wow. Ya, nanti Madam share teruslah dalam grup. Nanti Okay, saya okay. bagi slide tadi juga dekat MK MK ke group? Grup je lah terus. Group saya bagi slide